Hello guys, selamat petang guys. Bertemu kembali kita punya channel Anak Mandi. Hari ini kita pergi ajak anak jalan-jalan mandi kat apa tu area sinilah, area Semenyi. Ni dia punya tempat pemandangan belakang tu. Anak dah mandi dah. Luas pemandangan dia, batu sini besar-besar juga. Lepas tu air dia sejuk. Nanan ini dah mandi sana. Okey, ni pemandangan budak-budak ramai. Ini ramai. Depan pun ada. Dia yang bahagian atas ni dia dalam sikit. Tengok air. Diorang ni mandi kat tempat cetek. Yana. Nah, senok kena. Sekejap lagi saya mandi. Apa tu? Sejuk ke air tu? Air sejuk ke? Air sejuk, air batu. Jangan lagi lama mandi. Budak-budak ramai. Tapi air ni tak dalam. Dia cetek lah dia punya tu. Kalau batu sini, dia dalam. Sama ke atas pun ada tempat mandi juga atas. Tapi untuk orang dewasa ke atas ni dulu. Ni tempat camping pun ada. Kereta pun boleh parking bawah. Kereta pun boleh parking bawah. Tempat parking, dia boleh parking. Kereta boleh parking sini terus, kereta. Di bawah pokok bulu. Tengok. Banyak kereta turun bawah. Orang camping sini. Kereta masuk. Depan tu ada kantin. Tandas di sebelah sini, tandas. Dia pondok ada. Mana mak? Kantin dia, surau pun ada sini. Pelampung pun ada jual. Tunggu mak di dalam. Okey, kita pusing bahagian ini ya. Tengok dia punya apa tu, kemah pun dia pasang. Boleh pasang kemah depan ni mandi, tempat mandi. Ni tapak, setiap tapak ni ada tapak. Saya punya kereta parking kat atas tadi. Malah nak bawa bawah. Sampai hujung, dia ada jalan kat hujung tu. Ni boleh pergi seberang dulu. Ni jalan. Nak pergi seberang sana. Kereta seberang pun banyak dia parking. Dia pergi sebelah. Luas dia, tempat ni luas. Ni tengok tapak dia. Dikelulut area Semenyi. Pak kita naik di atas. Banyak kereta 4x4 tapi jalan pun ada gerabah lah. Dia bukan jalan tar terus buat nak lalu. Di tempat dia buang sampah cuma ada kantin.
Kita pergi tempat anak kita balik. Ini baru nak buat, tak tahu kantin kok. Ada satu je kantin sini. Anak kita mandi ke depan tadi. Jumlah sekejap lagi kita nak mandi. Oh. Oh, dia ada sana dah. Dia mak dah ada beli makanan. Dia ada tapak ni, bayar tapak ni rasa RM15 satu tapak ni. Nah. Sono kau mandi? Kau makan apa? Ish. Cepedak lagi. Naklah bagi ni dulu. Kopok, ada kopok. Kita beli keropok. Janganlah situ. Oh. Nah, atas tu dalam, jangan pergi sana kau. Kita bawa beg satu je, bawa beg. Jom mandi. Hah? Apakah perasaan anda datang sini? Best. Mak beli cepedak. Okey, kita duduk ke atas batu ni. Tunggu nak mandi. Nak mandi awal malas lah. Oh, budak-budak memang happy lah dia punya ni. Sampai hujung sana dia punya. Tapi okey lah, tapak RM15, kemah bawa sendiri. Okey, saya review untuk pasang sekeliling. Okey, yang hujung sana tempat apa tu kemah tadi. Okey, ada kemah. Lepas tu yang seberang kiri kanan pun boleh pasang kemah. Dia tak dalam, dia cetek juga. Tu mak ada kat sana. Batu. Okey, saya dah review dah. Ini belakang saya punya. Okey, atas tu tak ada orang sebab dia dalam sikit. Yang ni. Dalam tu, atas tu yang dalam. Kita zoom. Tapi cantik lah, dia deras. Untuk dewasa sedap mandi. Yang ni nama dia tadi. Dia keludut. Mak pun duduk kata batu. Tak mandi ke? Kita nak jaga anak. Sana. Dia bawa pelampung tak guna. Batu dia. Tu, ni dengan Nana. Lampung bawa tapi tak guna sebab air pun tak dalam. Tengok Nana lapar. Lepas mandi dia lapar ni. Lapar ke? Ni jalan turun sebelah sini. Dia kelonsor habis luar tu rosak lagi. Koyak. Dah koyak.
Nah, tengok ni santai dah sana. Oh. Mereka baru sampai dia pasang kemah. Kemah. Ini bersama sebelah. Atas ni pun ada kemah. Atas. Oh, dia pacak tu, letak kemah sendiri, lepas tu elektrik dia bagi ke sini untuk kipas. Yang seorang ni tengah pacak pancang. Tak panas ke, Mak? Mana kemah kau? Kau terbawa kemah. Oh, tengok. Nah, aku baru nak mandi ni. Ini batu tempat saya pijak tu. Okeylah, saya nak mandi dulu. Pakai pelampung lah. Panas nih. Aku panas. Sekarang jam 3, seramai mandi. Okey guys, kita dah siap mandi. Kita nak balik ya. Balik KL. Yang ni semua kemah. Anak nak tukar baju jom. Boleh parking sini. Kereta pun boleh parking sini. Ni nak tukar baju jap. Apa tu? Kenapa? Sejuk. Sejuk lah tu, orang ajak balik pun tak nak balik. Kita shortcut jalan tu ke? Ni tempat dia punya tandas. Tempat parking dia punya ni. Mau kemah boleh pasang sini ya. Kereta pun boleh parking depan sini. Ni dia punya tandas.
Sebelah tu ada surau. Ini masuklah. Tu ada kosong. Dia nak tukar baju jap. Ha. Baju dia ada. Tunggu dia tukar baju. Biarlah situ. Abang tunggu. Okay, mak teman anak tukar baju jap. Kereta kita parking atas sana. Tapi laluan dia sebelah situ. Wah. Nah, yang ni tempat saya mandi tadi. Ada batu kat atas tu. Tempat bakar-bakar pun sedap tu. Senang, pasang kemah je. Bayar tapak je, kemah buat sendiri. Oh, tempat parking boleh sebelah atas ni, parking. Kita punya kereta parking sini. Wah. Lepas tu jalan terus. Saya ada riba siap-siap. Foto orang kereta. Cabut lah. Panas. Beli apa? Ini. Lapar? Semua RM1. Barang aku letak belakang tu. Tadi ada cookies RM2.5. Okay, jom kita balik. Ni hujan. Ni hujan. Mall. Dah, tengok. Tak sejuk ke? Makan aiskrim. Dah, masuk. Okey guys, sekian saja video kita mandi semandi sungai di Kelulut, Semenyih. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe. Bye. bye.